Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Puan Yang di-Pertua, soalan saya nombor 8. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bentong. Hibah takaful adalah instrumen perancangan harta berasaskan hibah bersyarat yang membolehkan peserta menamakan beneficiary untuk menerima manfaat selepas kematian. Instrumen takaful secara jelas diletakkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, di mana kesahan transaksi akan diperakui oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan ia telah berjalan sejak 2003 lagi. Berdasarkan akta tersebut, manfaat hibah takaful adalah hak mutlak beneficiary dan tidak tertakluk kepada hukum faraid atau hutang pewaris. Menyentuh bidang kuasa Mahkamah Syariah berkaitan hibah pula, ia telah ada dalam jadual ke-9 Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan. Namun, kes yang didengar di Mahkamah Syariah berupa pertikaian transaksi hibah semata-mata. Kesan transaksi hibah adalah berdasarkan ketetapan hukum syarak sekiranya disahkan oleh Mahkamah Syariah atau sebaliknya. Menyentuh transaksi hibah takaful pula, disebabkan transaksi tersebut mengandungi akad hibah dan takaful, maka apa-apa pertikaian mengenainya hendaklah dirujuk ke Mahkamah Sivil. Ukuran bidang kuasa berkaitan takaful jelas telah diperuntukkan dalam Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Adalah tidak wajar apabila pertikaian transaksi hibah takaful akan didengar oleh dua mahkamah yang berbeza, ukuran akad takaful pula didengar di Mahkamah Sivil. Kerangka Perundangan Negara menetapkan persoalan-persoalan hukum syarak yang berbangkit bagi semua transaksi muamalah dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam akan dirujukkan ke Majlis Pengawasan Syariah BNM. Tidak timbul isu pertindahan bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil atau Mahkamah Sivil mengambil kuasa Mahkamah Syariah. Ketetapan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 tersebut berkaitan transaksi hibah takaful dan yang lain-lainnya menepati prinsip keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Iki Putra Mubarak 2021 yang menegaskan bahawa undang-undang negeri tidak boleh bercanggah dengan undang-undang persekutuan. Apa yang jelas, Mahkamah Syariah tidak diberi bidang kuasa menyentuh transaksi jual beli atau kewangan kerana termasuk di bawah jadual ke-9 Senarai Persekutuan Perlembagaan Persekutuan. Sehubungan itu, hibah takaful kekal sah di sisi syariah dan dilindungi undang-undang persekutuan sekaligus memberi kepastian undang-undang kepada beneficiary. Kerajaan Madani akan terus memperkukuh kerjasama antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil bagi memastikan penyelesaian kes berkaitan hibah takaful dapat dijalankan secara telus dan selaras dengan kehendak syariah. Sekian, terima kasih Puan Yang di-Pertua. Bentong. Terima kasih. Puan Yang di-Pertua, sebelum saya bertanyakan soalan tambahan, saya ingin mengalukan kehadiran pelajar-pelajar dan guru daripada SJKC Damansara. Selamat datang. Baiklah, seterusnya soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Menteri ialah saya dimaklumkan Sabah mempunyai bidang kuasa Mahkamah Syariah yang membolehkan pelaksanaan pembahagian pusaka Islam secara telus, sedangkan negeri-negeri lain hanya boleh mengesahkan bahagian faraid tanpa melaksanakan pembahagian harta. Jadi soalan saya, apakah sebab perbezaan ini boleh berlaku? Terima kasih. Puan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Bentong. Benar Puan Yang di-Pertua, dalam konteks Mahkamah Syariah, di kebanyakan Mahkamah Syariah hanya berbidang kuasa untuk mengeluarkan sijil faraid, iaitu menentukan siapa waris dan berapa banyak waris itu dapat daripada harta yang ditinggalkan. Untuk urusan pembahagian dan juga urusan pentadbiran, termasuklah pengeluaran sijil pentadbiran harta ataupun grant probate administration, yang itu terletak dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi dan Pejabat Tanah. Mahkamah Syariah tidak ada bidang kuasa. Jadi dengan sijil faraid yang diperolehi di Mahkamah Syariah, waris akan bawa sijil faraid tersebut untuk tujuan pentadbiran dan pembahagian di Mahkamah Sivil. Adapun di Mahkamah Sabah, dia agak berbeza. Sebab di sana ada peruntukan di bawah Seksyen 17-2-10 dan 11 yang memberikan bidang kuasa kepada Mahkamah Tinggi Syariah Sabah untuk mengeluarkan sijil pentadbiran harta dan juga pembahagian harta. Jadi dalam konteks orang Islam di Sabah, mereka ni tidak perlu pergi dua mahkamah. Mereka hanya perlu pergi di Mahkamah Syariah saja as a one-stop center untuk menyelesaikan isu pembahagian dan pentadbiran harta, bukan sekadar untuk mengeluarkan sijil faraid. Jadi Seksyen 17
2, 10 dan 11 itulah yang membezakan dengan peruntukan yang tiada di negeri-negeri di Semenanjung dan juga di Sarawak. Terima kasih Puan Deputy. Jalun.